So doktor wanita di mana dia dibuli dekat tempat kerja, hospital dekat Sabah. So apa jadi dekat doktor ni, dia tak boleh tahan, dia letak jawatan. Tapi masalah dia, bila dia resign, mental state dia dah depression, dia dah mudah cerita mati otak lah. Dia kurung dalam bilik selama bawah setahun 2 tahun, dan bila dia upload footage dekat social media, bilik dia macam sarang tikui. So dia dah tak boleh function dah. Otak dia sampai dia lunyaikan to that level mental health dia dah tak ada hidup. So benda ni bukan something yang pelik. Memang aku lalui waktu aku kerja dekat hospital dulu. Yang akan kena bully houseman, farmasi, PRP, semua ni geng-geng kontrak yang tengah settle khidmat wajib mereka. Mereka ni sebenarnya dibuli oleh pegawai tetap. Mereka ni dah tetap dah. Dekat ward aku pernah kena baling buku. Patient ramai ni kena jerit dalam ward. Awak, kita bukan manusia ke? Kan boleh je cakap elok-elok. Depa dah dalam keadaan bullying sebab depa pun dalam tekanan. Semua orang burnout, semua ada masalah keuangan, semua stres kerja. So spill over dia dekat geng-geng kontrak. So at that time memang aku kata hak ni kok mana pun kita kena keluar sebelum aku pun jadi kes psikiatrik. Sebab dalam batch aku saja dah ada 3 orang kes mental illness. Aku ada 2 option waktu tu. Satu, aku letak jawatan tanpa habis khidmat wajib. Aku tak ada lesen lah. Yang kedua, aku habiskan khidmat wajib, aku ada lesen dan aku boleh buat duit. Aku still pharmacist, aku still doktor ke apa, plus aku boleh buat duit dalam saham. So kata this the best option. Aku tunggu je lah dalam 12-24 bulan. Aku mula susun blueprint untuk skill cara buat duit lebihan dalam pasaran saham. So aku nabunglah sikit-sikit dalam saham sampai 3 bulan gaji, dan aku kata cukup kot aku boleh hidup. Waktu COVID 2021 aku belah. Ilmu ni lah aku ajar dalam webinar percuma niaga saham, cara untuk kita buat duit ekstra so that kita tak stres dengan kerja hakiki.